Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam wawasan kemakmuran bersama 2030, Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Saya, Muhammad Aidit Muhaimin bin Nur Zaidi, wakil daripada SMK Seri Pengkalan, akan membentangkan sebuah tajuk yang sangat menarik, iaitu perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Kawan-kawan, hari ini saya akan bawa kawan-kawan terbang ke satu negara. Tapi, sebelum tu saya nak kawan-kawan tahu dulu, apa itu maksud nasionalisme? Okey, maksud nasionalisme yang pertama adalah cinta pada bangsa dan juga negara. Selain itu, ia menunjukkan semangat kebangsaan untuk menentang penjajahan, iaitu kuasa asing. Selain itu, nasionalisme juga adalah pembelaan pada bangsa dan negara. Dan nasionalisme tidak sama antara negara dan juga zaman. Sebagai contoh, idea nasionalisme di Filipina dan juga idea nasionalisme di Thailand adalah berbeza. Idea nasionalisme di Filipina adalah bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan, manakala idea nasionalisme di Thailand pula adalah untuk mengekalkan kemerdekaan mereka. Baiklah, hari ini saya akan bawa kawan-kawan semua terbang bersama saya ke negara Filipina. Kawan-kawan tahu tak apa tujuan sebenarnya nasionalisme di Filipina ini? Tujuannya adalah untuk menghapuskan penjajahan asing di Filipina, iaitu penjajahan daripada Sepanyol dan juga Amerika Syarikat. Kawan-kawan boleh tengok, ini adalah tokoh nasionalisme dalam idea nasionalisme di Filipina. Yang pertama adalah gambar Jose Rizal. Yang di tengah-tengah adalah gambar Andres Bonifacio dan yang paling hujung adalah Aguinaldo. Kawan-kawan, saya akan terangkan kepada kawan-kawan dulu tentang nasionalisme pada peringkat awal. Pada peringkat awal, gerakan propaganda mula terbentuk. Gerakan propaganda ini dibentuk oleh Jose Rizal. Dia ni untuk menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Sepanyol. Dan juga dia menuntut hak yang sama seperti wilayah Sepanyol. Oleh itu, tubuhlah satu pertubuhan yang dinamakan Liga Filipina. Liga Filipina ini juga ditubuhkan oleh Jose Rizal. Dia ni bertujuan untuk mendesak Sepanyol melakukan perubahan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Tapi kawan-kawan tahu tak, usaha ini gagal. Seterusnya, kita beralih kepada kegagalan Liga Filipina yang mencetuskan idea nasionalisme yang lebih radikal. Sebelum saya teruskan, radikal bermaksud kekerasan seperti idea revolusi. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan tokoh Bonifacio. Bonifacio dia menubuhkan satu pertubuhan yang dinamakan sebagai Katipunan. Bonifacio menggunakan akhbar khalayan untuk menyebarkan idea revolusi dan dia juga melancarkan revolusi Filipina pada tahun 1896 untuk menyingkir Sepanyol daripada wilayah Filipina. Namun, usaha ini tetap gagal. Kemudiannya, kita terus kepada tokoh yang ketiga iaitu Aguinaldo. Aguinaldo dia bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk menghalau Sepanyol daripada wilayah Filipina. Dan Aguinaldo juga mengisytiharkan kemerdekaan Filipina. Akan tetapi, pengisytiharan kemerdekaan Filipina tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Malah, mulalah penjajahan Amerika Syarikat di Filipina. Seterusnya, nasionalis di Filipina tukar strategi perjuangan kepada diplomasi dan politik yang sederhana. Kemudiannya, Sergio Osmina dilantik dalam Dewan Perhimpunan Filipina dan juga perjuangan kemerdekaan mereka diteruskan sehingga Perang Dunia Kedua. Sekarang kita beralih kepada segmen yang seterusnya iaitu Quiz Time. Baiklah, kawan-kawan boleh tengok soalan di belah kiri, di sebelah sini iaitu antara berikut tokoh manakah yang mendesak Sepanyol melakukan perubahan politik di Filipina? A. Jose Rizal, B. Aguinaldo dan C. Bonifacio. Ya betul, jawapannya adalah A iaitu Jose Rizal. Kawan-kawan boleh tengok ini adalah soalan kedua iaitu akhbar halayan memainkan peranan yang penting dalam nasionalisme di Filipina. Apakah peranan akhbar tersebut? A. Memuatkan berita tempatan, B. Menyebarkan idea revolusi dan C. Memartabatkan bahasa. Ya betul, jawapannya adalah B iaitu menyebarkan idea revolusi. Dan kita pergi ke soalan yang terakhir iaitu mengapakah berlakunya perkembangan nasionalisme di Filipina? A. Menentang penindasan, B. Menuntut hak yang sama dan C. Mempertahankan kedaulatan. Ya betul juga, jawapannya adalah B iaitu menuntut hak yang sama.
Baiklah, itulah sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada kawan saya. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adam Haikal bin Nordin. Hari ini saya akan membentangkan tentang nasionalisme di Thailand. Nasionalisme pada tahap awal untuk mempertahankan kedaulatan negara. Perkara ini dipelopori oleh Raja Mongkut. Beliau juga melakukan pemodenan dan juga diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan negara Thailand. Ini adalah Raja Mongkut. Antara usaha Raja Mongkut adalah untuk membina hubungan baik dengan kuasa barat seperti Perancis dan juga Amerika Syarikat. Langkah kedua adalah Raja Mongkut membawa penasihat daripada barat untuk melatih pegawai tempatan seramai 80 orang daripada Perancis, Britain dan juga Amerika Syarikat. Usaha yang ketiga adalah Raja Mongkut memodenkan sistem pendidikan dengan membawa masuk guru daripada barat. Dan yang terakhir adalah Raja Mongkut melaksanakan birokrasi barat. Kesan daripada usaha Raja Mongkut adalah dapat membentukkan imej Thailand sebagai negara bersahabat dengan kuasa barat seperti Amerika Syarikat. Perkara ini juga membawa Thailand bebas daripada penjajahan. Nasionalisme peringkat seterusnya berlaku disebabkan kelemahannya pentadbiran daripada Raja Vajiravut. Ini adalah gambar Raja Vajiravut. Hal ini menyebabkan penguasaan politik daripada kerabat diraja. Perkara ini juga mengundang kebimbangan rakyat Thailand. Terdapat dua tokoh yang terlibat pada nasionalisme pada peringkat ini, iaitu Naipridi Panamyong dan juga Phibul Songkram. Mereka menubuhkan Parti Rakyat dan juga melancarkan Revolusi Thai pada tahun 1932. Kesannya, pemerintahan raja berkuasa mutlak ditamatkan. Mereka juga memperkenalkan raja berperlembagaan seperti di negara kita. Dan akhir sekali, pentadbiran dijalankan oleh Perdana Menteri. Nasionalisme peringkat seterusnya adalah penduduk rasa tidak puas hati terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan juga China. Yang kedua adalah Perdana Menteri Phibul Songkram meluluskan undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan China. Dan Perdana Menteri Phibul Songkram juga menggalakkan penduduk peribumi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kita beralih kepada segmen seterusnya, iaitu Quiz Time. Kuis yang pertama adalah mengapakah pemerintah Thailand menjalinkan hubungan baik dengan kuasa barat? A. Meningkatkan imej negara. B. Memelihara kedaulatan negara. C. Memenuhi kehendak rakyat. Ya, betul. Jawapan dia adalah B. Memelihara kedaulatan negara. Soalan 2. Apakah tindakan tokoh ini dalam mengatasi penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan China? A. Melancarkan Revolusi Thai. B. Meluluskan undang-undang. C. Menubuhkan Parti Rakyat. Ya, betul. Jawapan dia B. Meluluskan undang-undang. Soalan yang terakhir adalah bagaimanakah pendidikan di Thailand dimodenkan? A. Membawa guru daripada barat. B. Membawa buku teks daripada barat. C. Menghantar guru belajar di negara barat. Ya, betul. A. Membawa guru daripada barat. Baiklah, sekian sudah perkongsian kami pada hari ini. Berjumpa lagi di siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.